Slogan Sabah for Sabahan ini saya ingat lahir daripada kehendak orang Sabah lah untuk melihat Sabah ini lebih maju ke hadapan dan memperjuangkan hak-hak orang Sabah. Jadi timbul daripada kehendak yang seperti itu, maka tidak ada salahnya dan adalah hak dan demokrasi dalam demokrasi ini untuk orang-orang Sabah mempunyai pandangan yang seperti itu. Sabah for Sabahan. Cuma kita kena tengok dengan lebih mendalam mungkin dalam jangka masa panjang slogan ini apa kesan dia kalau sekiranya kita berterusan dengan slogan ini. Sebab slogan ini pun sudah lama sebenarnya, bukan baru. Dia sudah sekian lama dan sekarang ini semakin diperjuangkan oleh orang Sabah. Dan seperti saya katakan tadi, memang kita orang Sabah sayang kepada Sabah dan slogan Sabah for Sabahan timbul daripada perasaan sayang itu, tidak ada masalah dengan itu. Cuma mungkin kita perlu untuk melihat juga alternatif lain dari segi pemikiran kita yang mungkin akan diperlukan untuk melihat dalam jangka masa panjang perjuangan kita orang Sabah ini, apakah itu akan bersesuaian sampai bila-bila ataupun mungkin ada kesesuaian pada masa tertentu, dan pada masa yang sama kita perlu melihat kepada agenda lain juga untuk memastikan bahawa perjuangan orang Sabah ini diperkasakan. Contohnya, saya melihat bahawa untuk kita memperjuangkan Sabah ini for Sabahan, kita perlu kepada buy-in daripada pusat, daripada kerajaan persekutuan. Perlu kepada penyertaan bukan picisan atau pinggiran, tapi penyertaan mainstream kepada di parlimen sana kepada perjuangan rakyat Sabah. Dan kita tidak boleh mengabaikan parti-parti yang besar di sana, parti-parti nasional. Kalau kita menumpu hanya kepada parti-parti di Sabah, kita tahu juga di Sabah ini dari segi di parlimen itu hanya 25 kerusi saja perwakilannya. Dan macam mana hebat pun satu parti Sabahan yang memperjuangkan Sabah for Sabahan ini, paling banyak pun 25 kerusi lah. Bila pergi ke parlimen ada 222 kerusi, 25 kerusi terlampau sedikit untuk memperjuangkan agenda rakyat Sabah ini secara yang berkesan. Jadi kita kena tengok kepada alternatif lain. Kita kena tengok pada perjuangan itu dibawa kepada mainstream agenda di dalam parlimen, di persekutuan, dan ini hanya boleh saya ingat dibawa oleh parti-parti nasional. Sebab parti nasional itu dia kenderaan yang lebih besar. Dia adalah vehikel yang lebih besar untuk memperjuangkan apa-apa agenda. Dan saya sebagai seorang orang Sabah juga, Ori Sabahan, saya terbuka kepada idea bahawa penyertaan di dalam parti nasional sangat penting untuk memperjuangkan agenda orang-orang Sabah ini. Kita perlu memperjuangkan 40% pulangan balik kepada kerajaan negeri. Kita perlu memperjuangkan MA63. Tapi dalam kerangka bukan hanya daripada suara yang parti yang mungkin kecil di persekutuan, tapi dalam kerangka yang lebih besar, parti-parti besar membawa suara ini, dan itu memerlukan orang-orang Sabah berada di dalam parti-parti nasional. Jadi kadang orang salah faham, dia bilang Parti Melaya. Bukan Parti Melaya, dia adalah Parti Nasional. Sebab di dalam itu juga terdapat orang Sabah, terdapat orang Sarawak. Dan saya rasa dia satu perjuangan yang akan membuka ruang yang lebih luas kepada orang Sabah dan Sarawak untuk berada di dalam mainstream agenda politik negara untuk memperjuangkan hak-hak orang Sabah di parlimen melalui parti-parti nasional ini.